Raya dah nak dekat guys. So jom aku pergi serbu staff-staff yang ada kat sini. Kita tengok dia dah ready ke tak nak raya. Baju raya. Jam. Duit raya. Dodol. Nak balik kampung. Duit raya lemang. Baju raya mak ayah aku. Mesti lah makan. Of course, kenangan main meriam buluh. Paling bermakna bila aku boleh pakai baju raya sama dengan keluarga aku. Tak tahun manis. Dapat duit raya. Dapat duit raya banyak lah. Bila dapat berkumpul dengan saudara mara semua. Oh, kahwin lah, kahwin. Kahwin. Ha. Ayah saya dah tak ada. So, best memory semasa raya tu of course sama raya dengan ayah saya dulu. Hey, come on lah. Saya paling muda. Masih valid untuk dapat duit raya. 50-50 lah. Aku macam aku je kena buat keluar duit raya. Sial lah soalan. Mestilah dapat. Dapat. Saya rasa tak kot. Tapi saya nak. Macam biasalah, soalan klise. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Dia nak kahwin. Saya tak suka soalan tu. Belum tanya saya dah tak suka. Tak suka lah. Hati-hati memandu. Selamat Hari Raya kosong-kosong. Tak sabar nak balik Ganu bah. Makan banyak-banyak. Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Jagalah korang punya keselamatan. Yang mana nak balik kampung tu hati-hati lah. Janganlah balik kampung naik motor tu nak racing ke apa ke. Selamat Hari Raya saya ucapkan dekat semua orang kat luar sana. Harap korang stay safe. Jangan sakit-sakit time raya sebab raya panas weh. Okay, selamat Hari Raya semua.